Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi dalam channel saya. Oke guys, ini sambungan video tadi yang saya buat untuk breakfast dengan bakar ayam tadi tu dalam apa namanya ni air fry. So ini sambungan dia. So yang ni saya nak menumis sayur je lah. Sayur saya kangkung. Then okay. Ni saya nak ni dulu masukkan minyak. Ni minyak yang saya guna untuk goreng telur tadi. Kemudian saya tambahkan sedikit sebab nampak macam apa sikit kan. Just add on lagi lah. Sebab kita nak menumis bawang dengan kangkung nanti. Kalau terlalu sikit tak okey juga, tak sedap rasa dia. Alright. Okay, kita panaskan minyak ni dulu guys. Sementara tu saya hanya guna bawang merah, bawang putih. Okay, kita masukkan kita punya bawang dulu. Kita kacaukan bawang kita ni sampai dia garing lah macam biasa. Okay, kita kacau dia guys. Bagi dia betul-betul kekuningan ataupun garing, naik bau, baru kita masukkan kita punya sayur kangkung nanti, right? Kita biarkan dulu. Sementara tu saya cuci dulu dekat sinki ni sebab banyak tadi barang saya guna. Okay, kita kacau lagi. Sebab api nampak besar, dia cepat naik kuning dia. Okey, sekarang kita masukkan kita punya sayur. Kita tuang je dia. Ni kita kacau slow-slow lah guys sebab dia masih kembang macam ni. Dia boleh jatuh kan. Kita biarkan dia susut sikit, nanti baru senang kita kacau dia. Sayur jenis macam ni dia memang macam tu lah. Nanti kalau dia dah layu sikit je. Kacau lah dia slow-slow, terbalikkan dia. Tapi kita ni dululah, kita biarkan dia sementara. Kita cuci dulu bekas ni semua. Sambil-sambil kita masak, sambil kita mencuci. Nanti kalau dah masak, tak adalah banyak belonggok dalam sinki kan. Kita nak ni cuci. Kita biarkan dia layu sekejap, nanti baru kita kacau dia lagi. Actually masak ni dia tak sampai 5 minit pun, 3 minit, 4 minit je. Okey, kita kacau lagi guys. Dia start dah nampak layu. Ini saya pakai 2 ikat tau. Kalau saya pakai ambil seikat dia sikit je dia. So saya masak 2 ikat. Okey, kita masukkan perasa dulu. Ni saya guna sesedap rasa. Lepas tu kita masukkan sedikit apa nama ni? Ajinomoto. Garam sedikit. Tak payah banyak sangat. Nanti takut dia terlalu masin sebab sekejap lagi saya akan letak air belacan dengan cili. So kita kacau lagi guys, bagi dia layu. Bagi dia punya perasa tu sebati dengan kita punya sayur ni. Yang ni air belacan. Okay, kita tuangkan. Cili tu saya tumbuk dia kasar je. Kita biarkan dia mendidih sekejap, nanti lepas tu masaklah ni. Tak lama masak kangkung. Saya tambah air sedikit je. Air dari itu tadi belacan tu.
Oke, di tengah boil nih, biarkan sekejap. Sambil-sambil tuh saya cuci dulu ya. Dia udah mendidih macam ni pun dah, apa kita panggil ya, dah lembut dan dia masak. Jadi kita kacau dia, terbalikkan dia. Oke guys, ini udah masak dah nih guys. Nampak tak tuh? Saya rasa sikit dulu. Dia macam kurang, saya tambahkan sedikit garam lagi ya. Oke. Kita kacau dia. Alright. Dah sebati dah nih. Oke, masak. Dah tutup api. So sekarang saya nak masukkan dia dalam nih, apa namanya, mangkuk. Settle. Sedap nih kangkung masak belacan, tumis belacan nih. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya nikmat nih. Makan dengan nasi putih macam ni pun dah okey dah guys. Tak perlu banyak sangat lauk pun. Okey, dia punya kuah ni kita tuang je lah. Ni biji-biji cili ni tak perlulah. Banyak biji cili. Tada, dah siap dah. Oh, marvelous. Masya Allah, sedap nih guys. Okey, kita tengok kita punya ayam lagi. Nah, nih, tengok ayam kita dah masak elok. Oh, dia punya juicy ni. Masya Allah, subhanallah. Saya tak letak, apa nama ni, saya tak letak minyak tadi. Tengok dia macam mana. Okey, kita keluarkan dia, letak dalam piring ataupun pinggan. Tu. Masya Allah, dia punya bau ni. Dia berjuicy-juicy lagi tu guys. Ini semua isi ayam tau. Ayam ni sebenarnya memang kita dah potong siap daripada supermarket. Kita beli dekat kedai. Lepas tu dia orang timbang. Lepas tu kita suruh dia orang potong siap-siap lah. Yang ni sebenarnya untuk masak kari, masak sup semualah. Tapi disebabkan saya teringin nak makan ayam bakar, so saya buatlah macam ni. Tengok guys, dia juicy-juicy kan. Tak sabar saya nak makan. Okey, selesai. Inilah hasil ayam bakar kita. Dua-dua menu dah selesai. So, apa lagi? Kita nak makan jap lagi. Alright. Tu, tengok. Masya Allah, subhanallah. Nikmat mana yang kau dustakan, guys? Okey lah. Selesai dah saya masak. Thank you for watching. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.